Sebagai seorang pendidik, pernah tak kita terfikir macam mana ya cara terbaik nak pastikan setiap pelajar kita, tak kisahlah apa gaya belajar mereka, betul-betul faham dan seronok bila belajar? Hari ini kita akan kupas satu pendekatan yang sangat bertenaga dan makin popular, iaitu pengajaran seluruh otak atau whole brain teaching. Okey, kita mulakan dengan satu idea yang saya pasti semua orang pernah dengar. Idea tentang adanya dua jenis manusia. Satu, golongan otak kiri dan satu lagi, golongan otak kanan. Cuba kita fikirkan sekejap tentang anak-anak murid kita. Mesti ada yang sangat teratur, logik, dan ada juga yang sentiasa penuh dengan idea-idea kreatif dan imajinasi yang meliar. Persoalan inilah yang sebenarnya jadi asas kepada teori dominasi otak yang sangat popular ni. Ini dia pembahagian klasiknya kan. Otak kiri untuk benda-benda fakta dan nombor, manakala otak kanan pula untuk seni dan perasaan. Ramai sangat yang percaya kita ni lebih cenderung kepada salah satu dan ia kononnya mempengaruhi cara kita belajar dan berfikir. Tapi, tunggu dulu. Macam mana kalau saya cakap yang sains saraf moden sebenarnya ada pandangan yang sangat berbeza? Dan di sinilah ceritanya menjadi sangat menarik, terutamanya untuk kita sebagai pendidik. Betul, anda tak salah dengar. Konsep otak kiri lawan otak kanan ni sebenarnya dianggap sebagai satu mitos oleh komuniti saintifik. Walaupun ia cara yang mudah untuk kita kategorikan orang, ia tak menggambarkan cara otak kita berfungsi yang sebenar. Dan buktinya sangat kukuh. Satu kajian pengimajinan otak berskala besar mendapati tak ada sesiapa pun yang guna satu belah otak lebih banyak daripada belah yang lain secara konsisten. Otak kita tak berfungsi macam tu. Jadi, hakikatnya macam ni. Untuk buat apa-apa saja tugasan yang kompleks, contohnya macam selesaikan masalah matematik ataupun melukis, otak kita bekerja macam satu pasukan. Kedua-dua belah hemisfera berkomunikasi dengan sangat pantas dan saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi, kalau ia cuma mitos, patut ke kita buang saja idea ni? Tak semestinya. Kuncinya ialah untuk kita lihat idea otak kiri kanan ni bukan lagi sebagai fakta biologi, tapi sebagai satu metafora, satu perumpamaan yang sangat berguna untuk faham pelbagai gaya pemikiran. Dan dari sinilah lahirnya konsep pemikiran seluruh otak. Ia bukan lagi tentang belahan otak secara literal, tapi tentang mengiktiraf dan meraihkan kepelbagaian cara kita berfikir, matlamat kita, untuk reka bentuk pengajaran yang boleh bercakap dengan semua gaya pemikiran yang ada dalam kelas kita. Salah satu model yang paling terkenal ialah model Herman ni. Ia membahagikan gaya pemikiran kepada 4 kuadran yang bagi kita satu lensa baru untuk lihat macam mana pelajar-pelajar kita mungkin memproses maklumat. Kita ada pelajar yang pemikir analitikal yang sukakan fakta. Ada yang jenis berjujukan yang suka ikut langkah satu persatu. Ada pula yang interpersonal yang belajar melalui kerjasama dan perasaan. Dan jangan lupa, si imajinatif yang suka lihat gambaran besar. Setiap pelajar kita sebenarnya ada campuran unik keempat-empat gaya ni. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling praktikal. Macam mana kita nak ambil modal yang hebat ni dan gunakannya untuk cipta satu bilik darjah yang betul-betul hidup dan bertenaga. Petikan daripada pengasasnya, Chris Biffle, ni dah merumuskan segalanya. Pengajaran seluruh otak ni bukan tentang lembaran kerja yang senyam. Ia tentang pergerakan, bunyi, interaksi dan yang paling penting, keseronokan yang buat pembelajaran tu melekat. Ini salah satu teknik terasnya yang sangat-sangat berkesan. Bayangkan kita ajar tentang kitaran air, guru buat gerak isyarat untuk penyejatan, kondensasi dan kerepasan. Lepas tu, guru tepuk tangan dan sebut, ajar. Serentak, semua pelajar jawab, okey, dan terus pusing ajar kawan sebelah guna gerak isyarat yang sama. Mudah tapi impaknya besar. Kenapa ia begitu berkesan? Sebab ia melibatkan hampir semua deria. Pelajar melihat, mendengar, bercakap dan bergerak. Pembelajaran pasif terus bertukar jadi aktif dan dalam masa yang sama, pelajar jadi cikgu untuk kawan mereka sendiri. Mestilah kita nak tahu kan, pendekatan yang nampak seronok ni betul-betul bagi hasil ke? Jom kita tengok apa kata data kajian tentang impaknya kepada penglibatan pelajar. Satu kajian ke atas pelajar darjah 6 menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Walaupun penlibatan dari segi tingkah laku dan emosi ada peningkatan, lonjakan yang paling besar, yang paling ketara berlaku pada satu aspek yang kita sebagai guru paling hargai,
Ya, penglibatan kognitif ini bukan setakat pelajar duduk diam dan ikut arahan. Ini tentang kemahuan mereka untuk betul-betul berfikir secara mendalam. Maksudnya macam ni, pelajar jadi lebih sanggup untuk melaburkan usaha mental mereka. Mereka tak lagi takut nak cuba soalan atau tugasan yang susah sebab proses belajar itu sendiri dah bagi mereka tenaga dan keyakinan. Dan yang paling best, hasilnya bukan sementara. Petikan daripada kajian ni sangat jelas. Pembelajaran tu betul-betul lekat. Bila pelajar kaitkan satu konsep dengan pergerakan fizikal dan pengalaman mengajar kawan, ia tersimpan elok dalam memori jangka panjang mereka. Jadi, formulanya nampak mudah tapi sangat berkuasa. Gabungan pengulangan yang bertenaga, pergerakan kinestetik dan pembelajaran sosial melalui pengajaran rakan sebaya, ia mencipta satu pengalaman belajar yang sangat kukuh dan menyeluruh. Okey, selepas kita bongkar mitos, fahamkan metafora dan lihat sendiri kaedahnya beraksi, jom kita simpulkan 3 perkara paling penting untuk kita bawa pulang dari perbincangan hari ini. Ringkasnya macam ni. Lupakanlah tentang nak mengajar untuk otak kiri atau otak kanan. Sebaliknya, fokus kita sepatutnya untuk mengajar seluruh pelajar yang ada di depan mata kita. Libatkan minda mereka, emosi mereka dan juga badan mereka. Di situlah keajaiban pembelajaran sebenar akan bermula. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini untuk direnungkan. Mungkin dengan hanya mencuba satu teknik mudah macam ajar okey esok, kita dah boleh mula membuka pintu kepada sebuah bilik darjah yang lebih bertenaga, lebih inklusif dan pastinya lebih menyeronokkan untuk setiap seorang pelajar kita.